pada fikiran seseorang tu terdetik dalam hati, Allah memberikan rezeki kepada aku sehingga yang aku tak terduga Hmm. melimpahnya satu rahmat daripada Allah kepada diriku. Sedangkan aku ni selalu menderhaka dan jahil kepada Allah. Hmm. Macam apa nak dapatkan sifat itu Ustaz? Kita ni kadang-kadang terbengkalai terhadap Allah, tanggungjawab kita. Sedangkan Hmm. Allah tu dah tunai hak kita. Maaf ya Ustaz. Itu tanda hati hidup. Maknanya jahatnya kita, banyaknya dosa, lalainya kita, baiknya Tuhan, dia tetap bagi rezeki. Kalau saya jadilah, macam contoh, kita buat baik dengan orang, dia buat jahat, agak-agaknya bagi tak? Kak Zam contoh ya, Kak Zam kita. Kak Zam tolong orang, dia berhutang 100,000. Kak Zam pun, tak apalah Kak, saya tolong bayar untuk akak. Tiba-tiba esok orang tu pergi kutuk, orang tu pergi bakar kereta kita. Kalau saya memang jadi lemping makcik tu. Jadi lemping gandum, jadi cakuitia, aku goreng kau ni. Aku dah buat baik, kau bagi pula. Baik. Kadang kita tak semayang. Kadang tak tutup aurat zaman muda. Kadang semua benda, maha rahmannya, maha pemurahnya Allah. Ar-Rahman, walaupun jahat, walaupun banyak dosa, Tuhan tetap pemurah. Dia tetap bagi. Maka bila Tuhan macam tu, kita kena kenang, ya Allah, ini dalam keadaan aku ni buat dosa. Cuba bayang kalau aku tak buat dosa, perintahmu aku buat, laranganmu aku tinggal, kejahatan dulu aku minta kau ampun, maka mungkin engkau bagi. Sebab itu datang satu konsep rezeki. Ada orang yang tak semayang, kita tengok. Jiran depan rumah kita. Isteri dia pergi jemur baju pakai seluar spender. Jemur baju pakai spender. Bini kita tuduh labuh. Jemur baju. Jiran depan pakai seluar dalam. Kadang berkemban. Kembang gantung. Tapi tukar kereta tiap-tiap tahun. Cat rumah tiap-tiap bulan. Handphone. Sekarang beli iPhone baru ni. Kita ni iPhone yang zaman tak naduk dulu. Kita semayang. Maka percayalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak dosa, rezekinya banyak, itu bukan rezeki berkat. Kerana dalam Islam dipanggil sebagai istidraj. Istidrajnya Tuhan bagi, tapi dia campak atas kepala kita, lupa diri terus. Maka sebab itu, kalau macam Kak sebut tadi, kita ni banyak dosa, banyak yang tertinggal, memang sifat manusia. Sebab kita bukan wali, kita ni kuwali. Kalau wali pun jarang buat dosa. Kuwali macam kita ni, kuwali cap buaya, kadang-kadang jadi baik, esok jadi jahat. Dia panggil ada masa iman kuat, baik. Maka Allah ni dia maha baik. Aku bagi rezeki sebab aku pemurah. Malah kamu minta ampun, walaupun dosa apapun, bunuh orang ke, saya percaya depan saya ni jarang bunuh orang. Bunuh orang dalam hadis, 100 orang bunuh. Pun Allah ampun dosa. Seorang pelacur yang telah pun melacur diri zaman dulu berpuluh tahun. Kemudian hanya kebaikannya dia buat bagi minum anjing. Anjing. Kita anjing ni tendang terajang je. Dia ambil air, bagi anjing minum. Allah kata kebaikan itu dan diminta ampun. Allah ampunkan. Maka sebesar mana dosa, Allah ampun. Sejahat mana Tuhan bagi rezeki. Cuma kita tak nak rezeki kita itu Tuhan lempar atas kepala daripada langit, makin lama makin lupa, makin lama makin lupa. Itu istidraj. Tak payah kecil hati. Kita semayang, kenapa rezeki tak banyak? Kita semayang, jiran kita tak semayang pun, tudung pun tak pakai, tengok keretanya baru. Itu istidraj. Makin lama makin lupa kepada Allah. Yang percayalah, dia tidak akan pernah tenang. Walaupun nampak kemewahan hidup, tapi ketenangan apabila redha dengan ketentuan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang hidup ini, baik binatang, baik orang kafir. Donald Trump yang jahat nak mampus. Lagi kaya. Akak-akak pergi ke New York, setengah bandar New York itu bangunan yang dibina oleh Donald Trump. Bilioner, bukan jutawan, bilioner. Terlalu kaya. Tapi rezeki dia banyak. Banyak. No, Presiden China. Komunis. Bapak komunis. Tapi duitnya banyak. Dan semua jutawan, bilioner dunia ni, majoriti adalah bukan Islam.
tak semayang, kafir, tapi Tuhan bagi aku sifat pemurah, kamu kekal dengan kafir dia. Orang beriman kadang Tuhan uji, ada masa senang, ada masa susah. Tapi selagi kau hidup, aku bagi rezeki. Namun bagaimana rezeki itu untuk diolah agar menjadi ketaatan kepada Allah, barulah diredai oleh Allah. Maka sebab tu rezeki yang kita dapat, kita kena cek sumbernya halal dan perbuatan kita dengan rezeki itu juga halal. Bagi orang kafir yang tadi nak telan benda haram pun, nampak rezekinya banyak tapi Tuhan tak kasih. Ar-Rahim dia tak dapat. Kita kalau Ar-Rahman rezeki sikit, kita dapat Ar-Rahim, boleh masuk syurga. Mereka Ar-Rahman, Allah ni maha pemurah, dia bagi, makin sesat. Akhir di akhirat tak dapat Ar-Rahim, kasih sayang Allah, akhir neraka semuanya. Jadi ending hidup bukan dunia. Ending hidup kita nak selamat daripada neraka Allah di akhirat nanti. Kaya macam mana kita pun, hebat macam mana, pangkat, tak pernah bawa masuk lubang kubur. Harta kekayaan, kayalah, ada kereta mewah, kapal terbang 40 biji depan rumah. Akhir sekali, saya tengok Sultan Brunei. Sultan Brunei, dulu masa saya pergi berapa belas tahun dulu, dia bagi peluang saya masuk tempat parking kereta dia. Kebetulan saya pergi dengan kerabat dia, boleh masuk tempat parking, ada 4,000 biji kereta sejuta ke atas. Tak kegila nama bila naik. Kita ada 2 biji pun tak start mampu depan tangga. 4,000 biji. Sekarang yang the latest tahun 2025, Sultan Brunei ada 6,000 biji kereta sejuta ke atas. Tak kegila. Kemudian dia bawa pula saya ke ladang Sultan Brunei ada 500 ekor kuda harga sejuta atas. Rumah saya ada 4 ekor. Tak banyak lah. Tapi yang cucu punya beli, RM4, kadang RM20. Habis main aku sepak kuda tu kan. Maka kemudian Sultan Brunei, kaya tak? Kaya. Tapi pemurah dia, kita tengok bil air api Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang payung terbuka ke Madinah tu, dibiayai oleh Sultan Brunei sudah 50 tahun. Biaya elektrik. Dan sekarang ada payung tu kerana kekayaannya. Itu dipanggil, kalau kita dapat rezeki, macam mana nak diolah agar dapat keredaan Allah. Ikut dia nak kaya, itu hak Tuhan. Kita tak payah dengki, kita setakat yang Tuhan bagi, kita syukur. Kalau banyak, kita syukur. Tak banyak, kita reda. Teruslah berjalan atas landasan yang Allah reda.